Okey, Assalamualaikum geng. Ah, memang hujan betul pun dekat bukan Bandar Semenyih Beranang ni. So aku main mengelak je tadi. Ni berjemur di bawah pokok. Tapi sekejap je untuk aku tukar baju hujan lah. Tapi hujan lebat ni. Dan kita akan sambung tengok macam mana. Okey tak? Tayar dia licin tak? Macam mana tayar brake dia punya performance waktu hujan ni. Kita tengok macam mana. Motor RM15,000 kan. Bismillah. Bismillah. Hopefully hujan ni sikit je lah. Dan inilah keadaan hujannya. Aku ingat dah terlepas hujan, ataupun dapat terlepas lah juga. Rupanya dekat Selangor yang hujan. Okey geng, sebelum kita mulakan, apa kata tekan dulu butang subscribe dan juga butang loceng. Korang juga boleh komen dekat bawah. Ni hujan lebat weh. Ni kalau korang tanya kan, kalau aku akan cari tempat berteduh kan, tak lah. Ni sebab aku dah redah. So memang jalan terus je lah. Ni pakai baju hujan daripada Tai Chi dan kasut daripada CC Protector. Kasut ni memang tak ada ni lah. Memang aku tak pakai protection ni. Terus hadap je lah. Aku terus akan patah balik lah. Daripada Semenyih ni aku akan patah balik ke KL. Tapi pedih weh. Kita boleh tengok lagi TFT meter. Kita tengok dia punya weather. Weather dia dah disconnect dengan phone aku. Lebat man. Ini pun rasa sakit. Walaupun aku pakai 2 lapis jaket. Aku pakai jaket riding jacket aku. Lepas tu aku pakai baju hujan ni. Ni kena tengok betul-betul ni. Kang nanti ini punca air masuk kan kadang. Okay good. InsyaAllah. Kita masuk dalam sikit lah. Kita bagi extra protection dekat kasut. Why? Sebab kasut ni waterproof. Tapi kadang-kadang bila jumlah dia punya isi padu hujan tu, alamak, air ni dah masuk kat dalam aku ni ke?
Matahari ada. Baiklah, kita terus je lah. Kita terus belah pekan semuanya. Tak tahu hujan sampai mana. Sini macam nak berhenti hujan. Ini tempat berlindung. Okey, kita akan melarikan diri. Nak ke mana? Kita nak terus je. Hopefully depan ni hujan dah berhenti lah.
Okay, kat sini dah tak hujan. Mungkin tadi aku salah. Aku patut ikut lekas tadi, instead of aku masuk perjalanan dalam. Sebab aku ingat nak elak jalan dalam. Tapi hujan macam ada lagi ni. Baru nak turun kat sini. So itu je lah geng. Saja nak share dengan orang. Aku ride MVX ni lah hujan. And mana tahu ada orang takut nak beli kan. Ride lah hujan kata takut tayar ni apa ke. Okey je. Kalau korang rasa tak confident pun tukar je lah tayar. Tapi tayar ni okey je. Okay, ni semua nak keluar kat sini ni.